Okey, assalamualaikum guys. Okey, ini ayam saya guys. Reban ni mula-mula saya buat untuk anak ayam. Untuk anak ayam guys. Saya bela anak ayam guys. 2 bulan je dia dah besar dah guys. Yang ni atas ni IIR ni baru 3 bulan guys. Baru 3 bulan tapi nampak kecil lagi kan guys. Yang bawah ni apa ni BPR. Jambu dia dah cecah ke atas guys. Itulah masalah dia guys. Yang tu saya cepat-cepat buat reban baru untuk diorang ni. Ayam ni saya beli dari Tok Farm. 4 ekor sepasang lah. 2 BPR, 2 IR. Lepas tu Tok Farm bagi 2 tu IRR. Jadi 4 ekor koko, 2 kelabu ni lah yang hitam putih ni. So saya buat balik tu, masa tu saya pergi time panas. Cuaca panas. Orang kata cuaca elok-elok lah untuk bela ayam kan. Kelantan hujan lebat. Hujan lebat. Jadi ayam ni ketahanan dia tak kuat lagi. Kecil lagi. Saya beli tu umur dia seminggu lah, tak ada bulu kan. Saya bubur dalam ni dah. Bubur dia ni ada lapu belakang ni dalam ni. Ada lapu. Saya buat belakang lah. Pintu ni saya tutup masa baby tu. Saya buat sendirilah belakang. Ada pelak. Ni pelak on off lampu. Saya guna timing lah. Ni timing pelak. Timing pelak ni boleh kontrol guna di wifi. Boleh kontrol kat handset lah. Atau boleh set dia punya timer. Lepas tu mati tu tinggal koko ni so. Jatuh dua-dua jatuh tinggal tu. Hotino semua mati. Lepas tu saya pun dalam 2-3 minggu tu. Dalam 3 minggu rasanya. Tak sampai sebulan lagi. Saya setiap minggu saya bagi report lah dekat Tok Farm. Bagi report kenapa dia boleh mati, macam mana nak solusi untuk jaga dia. Tok Farm cerita belakang, dia beritahu belakang. Ni kenapa, kena letak gana-gana semua kan. Lepas tu saya pun beli pula Tok Farm, tapi bukan COD lah, dia maripo. Okey, bila saya beli tu, saya beli 3 ekor je. Sebab saya ada loan ni yang ada kat rumah. Hak ni seko, hak tu seko. Bawah ni saya beli saw. Sebab masa tu Tok Farm dah tak ada dah BPR. Jadi saya ejah jugalah nak saw. Hak puai. Lepas tu hak ni dia bagi neko. Saya minta 3 je. Ni saw tu 2. Yang 4 ekor lagi tu dia ganti hak mati hak hari tu. Hak hidup dah ni 5. Hak besar lah. Yang mati tu saya rasa dia mati sebab sejuk lah. Sejuk saw. Lepas tu saw lagi sebab ni ada hak besar dengan hak kecil tak boleh campur. Dia kena asingkan. Sebab hak besar ni dia aktif. Bila dia aktif, dia lari sana, dia pijak sayang dia. Dia pijak sayang dia. Jadi tu sebab yang saya nampak lah. Ni dia jenis pijak sayang. Kalau dia sejuk dia nyepe orang ramah. Hak kecil tu duduk bokal ni akan mati. Dia makin nyepe. Rapat tu maksudnya lapu tak cukup panas. Jadi kita sekurang-kurangnya moleknya letak 2 lah lapu. Letak 2. Bila kita letak 2, kita boleh buat 2 jenis lapu lah. Contoh 15 watt saw. So lagi tu 25 watt. Nanti kita boleh tengok lah. Ayam tu duduk suka hot watt mana. Sebab cuaca dekat tempat kita ni dia lain-lain. Sebab saya buat outdoor ni.
Ni kat luar kan, kat belakang ada atap lah kat sini. Cuma macam tu. Dia sejuk, agak sejuk jugalah kalau pagi atau malam kan. So kalau duduk dalam rumah tu cuaca dia lain sikit, suhu dia lain, suhu bilik orang panggil kan. So seeloknya tu lah, macam saya cakap lah, dia kena buat dua lah. Saya testing apa ni, sistem. Ni sistem yang saya testing. Ni sistem air lah. Yang ni saya pakai getah je. Memang jadi pakai getah je. Tak ada masalah pakai getah. Cuma masalah dia kalau tinggi kan, getah ni dia berlipat sikit lah. Kalau pakai getah ni, kos dia lagi murah lah. Tak sampai RM50 pun boleh dapat semua lah. Sekali dengan cawan dia semua. Ni cawan dia kan semua kan. Boleh dapat lah. Sebab yang ni tak pasang sebab dia bocor. Dia punya mangkuk ni bocor. Dia tak apa ni, stop air tu. Dia punya pump tu tak stop. So saya ikat je lah. Ikat ni boleh pakai balik. Ini tempat-tempat yang saya testing lah. Reban ni saya buat tester je. Untuk testing air, sistem air. Ni untuk testing auto feeder. Tapi pendek je lah saya buat kan. Testing auto feeder, dia punya angle ni betul ke tak. Tapi memang betul lah angle dia ni. Yang bawah sekali tu 90 darjah. Yang tengah dia ni 45 darjah. Lepas tu pipe ni letak je lah, pipe tinggi mana ikut reban korang lah. Ni semua testing lah. Pokok apa ni? Ni pokok kari guys. Ni saya tengah buat untuk taman hidroponik lah. Hidroponik saya guna pipe UPVC. Sebab sekarang musim hujan, so simen saya terbengkalai sekejap lah. Ni ada, saya dah simen dah separuh kat depan ni. Tinggal kat belakang saja. Ni kuat ni guys. Nanti saya cerita dalam hidroponik greenhouse punya ni lah, kenapa saya buat tajam.